kira musim ini dengan menampilkan seorang ikon terkenal dalam masyarakat Melayu yang tidak perlukan banyak pengenalan, iaitu Datuk Aziz Sartar. Beliau sememangnya seorang pelakon dan pelawak tersohor yang juga boleh menyanyi, menari, menulis skrip dan juga mengarah filem. Kini sudah 60 tahun beliau terlibat dalam dunia perfilman dan komedi dan sudah berlakon dalam lebih 100 buah filem. Filemnya yang terkenal semestinya siri 4 buah filem Kujang Lapuk bersama Piranti dan S. Samsudin. Al-Kisah Tayyib, Al-Kisah tak tersebutlah kisah Tayyib. Bicara berpeluang bertemu dengan Datuk Aziz Sartar semasa beliau berkunjung ke Singapura baru-baru ini bagi satu acara kebajikan. Dalam wawancara ini, beliau berkongsi pengalamannya yang mendalam mengenai dunia lawak Melayu. Apakah rahsia dan falsafah lawak yang beliau pegang sehingga boleh bertahan selama 6 dekad? Apakah cerita yang selama ini beliau rahsiakan daripada umum mengenai para pelakon jalan ampas? Serta apakah pahit manis yang beliau lalui sebagai seorang pelawak? Semuanya tokoh komedi ini bicarakan secara eksklusif dalam wawancara ini. Datuk Aziz Sartar, selamat datang ke Rancangan Bicara. Baik, pada usia 84-85 tahun ya, anda masih lagi aktif ya, Datuk ya? Masih lagi. Filem terbaru lakonan anda ditayangkan bulan Juni ini ya? Saya. Dan anda berlakon di samping Saiful Afiq berjudul Cicu, betul? Saya. Soalan pembukaan saya kepada anda, sebenarnya siapa yang layak digelar seorang pelawak? Siapa pelawak bagi anda, pelawak terbaik dalam alam Melayu? Kalau dulu banyaklah. Pasal lawak ni sebenarnya berbeza-beza. Dia ni kebolehan dia begini, dia ni kebolehan begini. Dia ni punya kebolehan dia. Masing-masing ada tersendiri ya. Kadang-kadang macam dulu pelawak tu Tolak Kuam daripada bangsawan, Asam Tambira daripada bangsawan juga, Zeblek Out juga daripada Sanduara ya. Kemudian lahir seorang pelawak tu Aziz King Godebel. Ya. Dia terkenal dulu. Dia yang banyak membimbing saya ya, pelawak kepada mana. Kerana ketika itu dia sudah popular ya. Jadi saya digandingkan dengan dia dan ketika itu dia gunakan nama saya itu Aziz Junior. Oleh kerana dia senior, dia panggil saya Aziz Junior. Ya. Jadi kita teruskan lah. Sampailah saya bekerja dekat dalam ampas tahun 15 saya bulan 9 tahun 52. Disitulah karier saya timbul ya. Bila saya dapat peranan-peranan sedikit-sedikit, bukan banyak sangat ya. Tapi dalam sedikit-sedikit lah kita tunjukkan kebolehan kita hingga benda itu jadi banyak ya. Biasa saya pelawak dekat Raffles School di Singapura ni. Biasa di situ, ada 2 kali saya ke situ. Baik, kalau saya tanyakan kepada anda ya, berdasarkan keupayaan anda sendiri ya, sebenarnya apa dia rahsianya ya untuk menggeliti orang? Rahsianya sebenarnya mungkin itu tersendiri lah. Saya pun tidak tahu ya. Kadang-kadang kita cari benda-benda ya, benda-benda macam apa ni yang berlaku, macamnya orang bercerai ya, kejadian pemandu ya. Kadang-kadang orang main dam ya. Pun saya jadikan jenaka juga. Sebab dalam dam tidak ada satu perkataan yang mengatakan biji dam. Semua orang katakan buah dam. Bila kita sudah sebutkan buah tu, main pemikiran orang yang mendengar tu sudah lain ya. Dapat 2 meaning ya. Dah bila saya sebutkan buah dam, dia tenung buah dinding. Dan sana pun tenung buah dinding juga ya. Habis saya sebut buah piranti merah pula, buah cemari putih. Jadi ini yang jadi double meaning kepada penonton. Benda itu sebenarnya bukan kotor, tak kotor. Tapi orang pemikiran orang lain. Sampai dekat SBC dulu Radio Singapura, dia siarkan boleh katakan hampir setahun. Jadi bedanya menjadi seorang pelawak ini suatu, kalau boleh saya katakan sebagai pekerjaan yang tak boleh dilatih ya, ini suatu yang sudah jadi. Memang sudah jadi ya. Kita tidak boleh benda ni sebab itu kalau ada seseorang yang benar-benar menjadi orang itu akan tahan sampai itu
Tapi kalau benda tu dibuat-buat mungkin tidak akan kekal. Cuma saya tidak dapat melakukan macam sekarang ada rap, macam gulung-gulung kat bawah, ke bawah. Itu saya tak boleh buat. Itu bukan zaman saya. Untuk anak-anak yang muda tu memang. Kalau saya mungkin pingsan. Ya Datuk ya. Apa sebenarnya yang kurang diketahui orang ramai mengenai pelawak dan juga kerja lawak Pak Aziz ini? Sebenarnya banyak orang tidak mendalami tentang lawak ni. Sebenarnya lawak ni sebenarnya dia ada, seperti saya katakan, tersendiri ya. Tapi ada benda-benda yang kita nak sampaikan tu boleh menjadi satu kesan kepada penonton. Umpamanya macam saya buat filem Bujang Lapuk umpamanya. Banyak kesan-kesan yang tinggalkan sampai sekarang orang masih dah hampir 50 tahun pun orang masih ingat dan orang boleh gunakan benda itu. Sikit bukan banyak sangat ya. Jangan tersekat ya bang. Itu sudah jadi satu sebutan hari-hari ya. Dan ada satu perkara yang digunakan sampai sekarang di radio era di Kuala Lumpur. Bila saya dalam filem saya sudah menjadi juru acara ya. Saya sudah gunakan perkataan ladies and gentlemen, tukang batu and tukang simen, mata-mata and policemen, depressive and jimet, Captain Bambang and Superman ni orang minyak and polimen. Saya gunakan, tapi saya gunakan benda itu dengan bercakap cepatlah. Saya tak gunakan slow-slow. Ini pun sampai sekarang kali dua hari bunyi. Adakah ini ya, kata orang tu baik-baik yang evergreen ya, malah segar? Adakah ini spontan atau memang nak fikirkan? Spontan, tapi oleh kerana takut panjang sangat. Bila sudah panjang, orang akan boring. Biar benda itu sikit. Bagi saya dengan arah hotel kami, orang tengah ketawa tu saya berhenti. Saya tak kasi orang ketawa lagi. Jangan sampai dulu dia ketawa. Oh, ini betulannya. Betul. Jangan kasih orang ketawa terlalu lebih. Dalam dia tengah syok tu kita berhenti. Jadi terkurang. Lain kali kita datang ke semua ketawa dia. Gitu. Bila ya. Tapi sebenarnya ya, ada tak sesuatu falsafah mengenai lawak yang anda pegang dari dahulu sampai sekarang? Ya. Falsafah saya berlawak, saya tidak suka pakaian-pakaian yang berconteng-conteng muka ataupun pakai rambut besar, pakai baju koyak-koyak. Saya tak begitu saya begitu minat dengan cara begitu. Yang penting pada saya penyampaian kita kepada masyarakat. Umpamanya pada tahun 59 tahun 59 bila Singapura baru-baru merdeka, bas 2 tingkat tu terlalu banyak baru-baru. Di situ saya ambil satu bahan ya. Saya bilang saya tunggu bas datang bas 2 tingkat. Saya dapat naik, tapi saya dapat duduk bawah. Kemudian ada orang India naik, dia tak dapat duduk bawah, tak boleh berdiri, dia naik ke atas. Dia naik atas, duduk di atas, dia turun balik. Dia duduk tepi driver. Driver marah, sini tak boleh berdiri je. Atas dulu nanti polis nampak, tangkap. Dia naik lagi, dia turun sampai 4-5 kali. Lama-lama bila dia turun, masuk 5 kali dia turun, driver marah. Encik, sini tak boleh berdiri, nanti polis nampak, tangkap. Saya atas tak duduk. Oh, atas driver tak ada, nanti langgar susah. Ini semua. Mana orang menyangka benda tu ya? Ini dekat Padang, macam ada menteri datang. Menteri apa Baker dulu. Dia tu bahak tahu saya. Dia tak nyangka yang benda tu boleh jadi doa. Banyak perkara-perkara yang yang melucukan. Hello, Fatimah, awak tengah buat apa? Nampaknya ada semacam psikologi lawak yang telah anda macam fikirkan, anda warna hidupkan, anda nafaskan menjadi semacam satu kerja untuk anda. Apa yang saya buat, insya-Allah mencari atau benda macam apa ni, saya suka cari suspense gitu. Macam orang tanya saya, "Encik dah makan?" "Sudah." Tapi saya berhenti sekejap semalam. Ini suspense yang ini macam jarang orang buat begitu, tapi saya cari apa yang dapat bahan hari-hari. Adakah teknik-teknik seperti ini boleh diajar kan? Ya? Boleh diajar? Boleh diajar, tapi sebenarnya orang kita ajar sekalipun, kalau dia tidak ada
Punch, ya? punch ataupun dia tidak ada anugerah, susah juga. Ya. Ini benda ni semua anugerah Tuhan. Ya. Sebenarnya apa yang kita buat dulu, cerita amat penting, bukan dia pun amat penting. Cerita amat penting Balik kepada asal, ya? kerana penonton datang ke pawagam, gambar, tidak ada seorang pun yang tanya apa kamera kita pakai, apa lampu, normal. Cerita bagus tak? Itu saja. Jadi ini yang kita utamakan. Dan cerita macam menjalani. Tapi pernah tak anda berada dalam satu situasi bahawa anda tak boleh berlawak? Memang ada. Ada ketikanya saya stuck. Mungkin ini salah satu kadang-kadang ada juga situasi dari luar atau kadang-kadang keluarga saya sendiri sudah mengganggu minda saya dan mengganggu komputer saya. Dia mulai terganggu benda tu. Kadang-kadang apa yang kita simpan dekat komputer itu semua hilang. Itulah. Cuma satu saja. Bila kita sudah naik di atas pentas, bila ada orang ketawa saja, dengan sendirinya ilham tu akan datang balik. Itu memang penting. Yang masalah dia kalau kita naik, orang tak tahu, memang matilah. Apa perasaan anda menjiwa anda? Kalau ada dalam situasi itu? Dalam bila kena kaki itu kita rasa macam kita kerugian. Kita sudah kita sudah menganiaya lah, macam kita menganiaya penonton lah. Ya. Kita terasa. Kalau aku tak dapat memberi penonton terhibur gitu. Tapi oleh kerana mungkin ini satu-satu sebab yang kita tidak sangka benda itu berlaku semua. Tak senang tidak seterusnya kita akan terus ada bahan-bahan gitu. Kadang-kadang kita stuck tidak. Ini satu soalan yang agak dalam sikit Datuk, ya, kalau boleh saya katakan. Kongsi dengan kami, ya, pahit manis dunia lawak yang sudah anda lalui, ya. Semestinya ada pahitnya, ada manisnya. Pertama sekali, apa yang paling manis yang pernah anda lalui? Pada saya, bila orang ketawa, itulah manis pada saya. Dan bila orang tak ketawa, itu yang paling pahit pada saya. Dan saya rasa setiap sesuatu itu tidak semuanya baik. Ada juga ketikanya benda itu tidak baik. Kadang-kadang saya sendiri menangis. Saya boleh menghiburkan berjuta manusia terhibur dengan apa yang saya buat. Tapi masyarakat tidak tahu apa yang saya hadapi dalam hidup saya. Saya tak pernah cerita. Bagi saya biarlah sebanyak mungkin saya akan hiburkan orang. Saya tidak mahu orang tahu penderitaan saya. Memang ada ketikanya soal rumah tangga, soal isteri, soal anak, soal itu macam-macam. Pengalaman pribadi anda yang paling pahit yang pernah anda lalui, kalau boleh anda kongsi sikit aja. Yang paling pahit sekali bila saya berpisah dengan isteri saya. Selama 26 tahun saya menduda, walaupun rakan-rakan ramai datang nak kasih jodoh, nak bawa perempuan sana. Ada di antara kawan sendiri bawa doktor perempuan nak kasih jodoh. Tapi oleh kerana saya berjanji pada diri saya sendiri, bila saya bercerai, anak saya bawa pergi Lumpur. Saya jaga anak. Dan saya berjanji pada diri saya akan jadi mak, saya akan jadi bapa, saya akan jadi datuk, dan saya akan jadi nenek. 26 tahun saya menderita. Tapi para masyarakat tak tahu apa penderitaan saya yang jaga anak. Dan semua ini anda rahsiakan daripada teman-teman? Semua saya rahsiakan teman. Penderitaan saya selama 26 tahun. Saya nak tunjukkan kebolehan saya sebagai seorang insan yang bertanggungjawab terhadap anak yang beberapa orang ada. Semua saya jaga sendiri. Ini soalan yang agak sedikit kritis ingin saya tanyakan kepada anda, ya. Ada yang menyatakan bahawa Datuk Aziz Sartar sebagai seorang seniman masih lagi dibayangi, ya, oleh filem Bujang Lapuk saja. Bermaksud bahawa anda masih lagi dibekukan dalam zaman Bujang Lapuk. Selepas itu kurang ada semacam peningkatan atau kurang ada pembangunan yang lebih besar dalam Bujang Lapuk. Mungkin apa komen anda? Pada saya lah, ya, oleh kerana memang betul apa yang diutarakan tadi, memang betul begitu. Oleh kerana zaman ini, apa yang ada sekarang ini tidak sama dengan zaman yang dulu. Ya.
nak cari rakan yang sebaik seperti apa yang kita buat dulu memang sukar sekarang ni. Saya telah cuba nak melakukan balik, tapi susah. Mungkin tak tahulah pendapat penonton mungkin lain, tak sama dengan penonton yang dulu. Tapi kalau orang anak muda sekarang dibandingkan dengan orang-orang yang sudah umur 60 tahun, 70 tahun ataupun 50 tahun masih menganggap filem dulu sebagai tempat yang baiklah. Nikon mempersembahkan Mereka Telah Beraksi, dan kini mereka menunggu keputusan para pengadil. There's a very thin line between being slutty and being natural. I'm disappointed with you. Datuk Aziz Satar, sebagai seorang pelawak ya, saya kira anda melihat begitu banyak sekali reaksi para penonton dan sebagainya ya. Kalau saya tanyakan, mungkin apa agaknya perkara paling ganjil ya yang pernah terjadi semasa anda mungkin berlawak di tempat-tempat di Singapura ke Malaysia atau sebagainya? Yang satu perkara yang saya telah hadapi ya, dekat Pulau Bukom. Di Pulau Bukom itu memang tempat sembang minyak ya, Shell. Ya. Tahun berapa? Dia tahun 61 kalau silap saya. Tahun 61. Ketika itu Ibrahim Pendek pergi ke syuting di Amerika dengan Rohax. Jadi saya gantikan Sudin. Pada malam itu saya, Sudin, Piramdi, Normandia, yang 4 orang. Kita berlawak. Bila saya berlawak dengan Sudin, Piramdi, 3 orang tu, tiba-tiba dekat atas tu orang bising. Saya tak kisahlah tu, saya berlawak saja dekat orang lari sana lari sini. Saya ingatkan orang bergaduh. Saya tak kisah, aku gaduh lah aku. Nampak tukar satu nak hiburkan orang sampai bergaduh ke pasar. Dengar saya dah habis berlawak, kita masuk. Dia punya jawatan kuasa datang. Rupanya mau akan gaduh. Ada orang mati, dia bilang. Mati kenapa? Dia ketawa mati. Jadi saya bilang, kenapa dia boleh mati? Rupanya orang tu sakit TB. Dia memang ada duduk kat dalam hospital. Bila dia duduk kat hospital, dia dengar kata kita nak datang tu, dia minta satu jam kan 2 jam cuti lah nak tengok kita. Jadi doktor izinkan dia pergi tengok. Bila tengok tu, mungkin kerana TB dia ketawa, mungkin kerana kuat sangat dia ketawa, maka membawa dia maut. Dia keluar darah kata mulut dia. Ya? Jadi bila keluar kata begitu, saya rasa macam menggetar malam tu. Jadi malam tu bila tak baik, kita balik tu nak naik bot. Mayat tu pun dia naikkan bot tu kat depan saya sama Sudin, kita bergetar. Mayat bersama-sama kita, alam mayat. Sampai saya berjanji dengan Piramdi Sudin, dah jangan kita berlawak lagi, takut nanti apa hal. Tapi Haji Mahdi datang, kasih tahu sama kita. Itu pun dah berhenti berapa bulan tu. Haji Mahdi datang. Bukan kerana kau kata berlawak, sebenarnya umur dia sampai ke situ saja agreement dia tu. Agreement dia datang keluar, memang dia sudah sakit, dia ketawa, dia mati. Itu saja. Jadi Piramdi pun ketika itu rasa tergamam. Memang tergamam, sama-sama tergamam. Kita rasa tentang takut nak berlawak lagi. Mungkin ketika itu, mungkin hiburan terlalu kurang dibandingkan dengan sekarang. Hiburan ini terlalu banyak, macam-macam sekarang ada. CD ada, ini macam-macam. Lagi satu sekarang ni hiburan di TV saja. Tengok channel saja kita tengok pun kita takut. Buka sini bagus, buka sini bagus. Kadang-kadang kau pening kepada. Jadi zaman sekarang ni mungkin sikit ada sukar. Kita membuat sesuatu ni kita kena banding. Kita kena bertanding dengan kerana saingan kita banyak sekarang ni. Daripada luar, hiburan daripada Hong Kong, daripada Korea, daripada Indonesia banyak. Jadi kita kena tanding sikit lah. Anda di antara orang yang paling bertua ya, begitu rapat sekali dengan Seniman Agung Tan Sri Piramdi ya. Hari wawancara kita ini ya, kebetulan tepat ulang tahun ke-37 ya, pemergian Allahyarham. Apa agaknya mengenai Piramdi yang orang ramai sehingga sekarang ya kurang tahu atau kurang mengerti tentang dia? Banyak perkara-perkara yang tersembunyi. Umpamanya dari Piramdi, kenapa dia pindah ke Lumpur?
Kenapa Piramli dulu berhenti kerja? Orang tak tahu Piramli berhenti kerja dulu. Dia pergi berhenti kerja dengan Shaw Brothers pada tahun 51. Dia berhenti kerja dengan Shaw Brothers kerana gaji tak cukup. Dia pergi ke New World. Dia bekerja main biola dekat bangsawan. Kadang-kadang bila hujan 1 sen tak dapat duit. Tapi dia terus mengamalkan diri dia. Dia selalu mengatakan kepada saya, Aziz, ingat, Tuhan tidak memberi kita segala-galanya. Kekurangan aku ada pada engkau, Aziz, pada Sudin, pada semua yang ada di jalan rampas. Sebab itulah segala apa yang dia buat semua berjaya kerana sokongan daripada kawan-kawan. Dan saya pun, walaupun dalam filem dia tak sebut nama saya, tapi saya bangga kerana bila saya tengok filem tu, ya ini boleh pakai cukup. Itu saja sudah jadi satu kebanggaan kepada saya. Dan dia tengok dah, orang tidak mengerti kadang-kadang tengok dalam filem Bujang Lapuk, kita tengok title keluar yang mula-mula, nama siapa di atas, nama Sudin ataupun nama saya, nama Piramli nombor 3 di bawah. Dia tak mahu nama dia ke atas. Itu menandakan dia menghormati saya dan Sudin. Sebab dia merasa mungkin kekurangan ini ada pada dia. Kekurangan itu ada pada saya dan Sudin. Sebab itu taruh nama saya di atas. Kita minta nama saya ke atas, turun ke bawah pun dia tak nak juga. Dia masih menghormati saya. Itulah satu sifat Piramli, menghormati orang lain walaupun dia punya kedudukan lebih tinggi. Dan satu lagi, banyak orang tidak tahu dulu, bila Piramli mencipta satu lagu, sejak saya baru bekerja, dia cipta satu lagu. Pagi-pagi saya bangun, dia masih cipta lagi itu lagu, tanpa inti dan tanpa tidur. Satu lagu dicipta, saya kagum. Tidurlah wahai permaisuri. Sebenarnya lagu itu memang ditujukan kepada seorang permaisuri. Ya. Tiba-tiba permaisuri itu bebas kahwin dengan dia. Itulah Nurizan. Ya. Kemudian dia cuma berumah tangga dengan Nurizan selama 5 tahun saja jodoh dia. Rumah dia berada sikit, bercerai. Sebelum dia bercerai, ada satu perkara berlaku di jalan rampas. Nurizan, sebelum cerita dia begini, Saloma senantiasa datang ke studio. Dia menyanyi kat studio, kadang-kadang petang dia datang, jaya berkumpul, kita belajar nyanyi semua, belajar lagu-lagu semua, dia datang. Piramli sebenarnya mengatakan kepada saya di bawah, Aziz, gua tak suka lah tengok Saloma ni. Dia mengatakan kepada saya, isi hatinya saya tak tahu, Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi itulah perkataan dia kepada saya, gua tak suka. Itu pun dia diam-diam aja, tak mencampur. Itu soal dalaman. Berlaku satu insiden di Jalan Ampas, di Buntik Road. Nurizan datang ke Buntik Road, tempeling Mariani, kakak kepada Saloma. Itulah puncanya. Kemudian pada habis itu, benda itu sudah jadi besar sikit. Saloma adik, sedara, semak, sepapak, tentu rasa bila kakak dia terpilih, tentu seorang adik tentu rasa geram ataupun nak menebela kan. Disitulah lahir satu perkataan, you sleep my sister, never mind, but one day I'll take the husband. Itulah perkataan yang paling orang tidak tahu. Dan anda sekarang dalam proses untuk menulis lebih banyak buku. Yang hampir siap sekarang di buku-buku. Saya dari ilham saya taruh judul dia Tan Sri Piramli Legenda. Memang dia legenda, belum ada penggantinya. Dan banyak orang bertanya, baru-baru ni pada RTM tanya saya, ada tak siapa yang boleh ganti Piramli? Saya bilang belum ada lagi. Sepatutnya dari dulu, semasa dia ayah masih ada, waktu itulah kita nak kenal Piramli, bukan dia sudah mati. Kenapa waktu dia dulu orang tidak ada dia, sampai dia balik ke Kuala Lumpur, sampai jatuh, makan nasi pun dengan nasi dengan telur. Di sini dulu orang hormat dia, tapi mereka Kuala Lumpur hancur, orang tak membutuhkan dia, sampai film dia pun habis. Kesian.